Rara, you takkan percaya tau. I dah jumpa my dream house dekat Shah Alam under SPI project tau. Bestnya Lulu. Tapi deposit macam mana? You ada bajet ke nak bayar? You tak tahu ke kita dah boleh buat withdrawal untuk bayar deposit rumah? Menarik. Tapi macam mana nak keluarkan tu? Boleh ke? Boleh. Duit dalam KWSP tu kita dibagi kepada 2 akaun. Akaun 1 untuk persaraan dan akaun 2 untuk pelbagai kategori. Salah satunya ialah untuk pembelian rumah. So, kalau you nak beli rumah, kita boleh keluarkan semua duit akaun 2 ataupun difference sum between harga rumah dan loan plus 10%. Senang ke nak apply untuk pengeluaran KWSP tu? Adalah syarat-syarat. Salah satunya, baki akaun 2, sekurang-kurangnya ada RM500 dan you tak pernah keluarkan semua duit dalam KWSP tersebut. Lepas tu, sediakan dokumen yang diperlukan. Paling penting sekali kena ada SPA tau. Baru kita boleh submit dekat KWSP. I rasa I pun nak gunakan KWSP to get my dream house dengan SPI project. Terima banyak!